Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususan ila arwahi abaina ummahatina wal ikhwanina wal akhwatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق والنصير الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang mana dengan izinnya limpah dan kurnia kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yang nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kan hari ini tuan-tuan dalam keadaan rahmat turun mencurah-curah, Allah pilih kita untuk hadir awal. Yang naik motor tadi tak kena hujan, yang naik kereta sebabkan rahmat dan rezeki yang dikurniakan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya, kerana kita ada kereta tak kena hujan. Dalam keadaan hujan lebat tuan-tuan, jalan jam, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, keluar pukul 5. Hari ini baru berapa jam sampai, tuan-tuan biasanya tak begitu sangat. Yang hari ini mungkin orang sebab nak balik kampung apa semua cuti kot. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, lakuli halnya tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu yang insya-Allah majlis ilmu malam ni yang kita akan membincangkan bab kita sampai membincangkan bab perkara ciri-ciri prinsip harakah Islamiyah, muka surat 133. Muslimin dan muslimat yang rahmat sekalian, alhamdulillah tuan-tuan, kita dengar mulai-mulai apa yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ni, kita jadikan ibrah dan kita amalkan sama-sama untuk kita terus tuan-tuan menjadi insan dan manusia yang dinasihatkan, khususnya tengah hari tadi khatib nasihatkan kita amat baik bagi kita
tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu gambaran-gambaran mana yang boleh buat, mana tak boleh buat, yang ditunjuk ajarkan kepada kita supaya kita dengar dan taat, patuhi khatib yang sampaikan pada tengah hari tadi. Ada hubung kait tengok tentang kehidupan kita di dalam kitab kita ni. Kita tengok sama-sama tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Apa yang pertama dia kata? Gerakan yang bersifat yakni Rabbaniyah. Itu yang disebut ciri-cirinya, ciri-ciri prinsip harakah Islamiyah itu yang pertama, gerakan yang bersifat Rabbaniyah. Maknanya semua bersifat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tak ada alasan lain bagi kita orang Islam. Apa yang dinasihatkan oleh Dr. Fatihakan ni tuan-tuan, kita jadikan ibrah. Terus tuan-tuan, tak ada nilai tuan-tuan kehidupan ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut hanya nak lihat siapa yang baik amalannya. Bahkan Allah Ta'ala sebut tadi di dalam mukadimah yang saya baca tadi, afa asibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kamu mengira, Allah Ta'ala kata, menyangka aku ciptakan kamu ni hanya untuk main-main dan kamu tak balik padaku? Maksudnya tak mati, tak berjumpa aku, tak bertemu dengan aku cipta kau untuk main-main je. Untuk gaduh dengan orang, bergaduh sana sini, mengata orang, menghina orang, mencerca orang. Mau ingat aku jadi kamu ni hanya untuk main-main, suka-suka di dunia ni. Apa mu ingat kau takkan balik kepadaku, takkan kembali kepadaku. Kau akan balik kepadaku. Daripada hidup yang aku nak, aku lihat cuma amalan siapa yang lebih baik. Allah Ta'ala kata, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, harakah Islamiyah adalah bersifat rabbani kerana keseluruhan konsep hukum hakamnya, keseluruhan konsep dan hukum akam, akhlak. Itu tuan-tuan kan kita pasal akhlak tengah hari tadi. Dan akhlak, tata susila dan pemikiran adalah dia kata bersumber daripada agama Allah yang kekal abadi dan risalah yang terakhir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tengok daripada yakni konsep dan hukum hakam. Maknanya mengikut hukum hakam apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kan yang dinasihatkan para alim ulama hari ini kita ikuti, tak boleh tidak. Kita tidak boleh kata kita mandai-mandai sendiri. Dan akhlak, pasal akhlak ni tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Nabi bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, aku tidak diciptakan melainkan bila turun ke muka bumi ini dicipta untuk menyempurnakan akhlak. Nabi untuk sempurnakan akhlak. Hari ini tuan-tuan, orang bercakap dekat media massa, tuan-tuan ada tengok tak? Dekat TikTok, kat mana-mana. Allah, kalaupun dia orang tu salah, tak ada kata maaf ke? Kan? Takut kadang kita. Kau kita sama dengan dia. Saya dengar juga, saya tengok juga. Saya nak tengok apa penjelasan, apa penerang. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Orang hari ni cakap dengan cara yang itulah ikut dan suka hati dia. Selagi dia ada media untuk bercakap, bagi dia tu bercakap ikut suka hati dia. Muslimin dan muslimat sekalian. Dan tata susila,
dan yakni pemikirannya macam mana? Pemikiran yang diajar Islam lalu Al-Quran, Sunnah, ijma' para ulama'nya, sehingga kan ke hari ini apa yang ditetapkan para alim ulama' yang diajarkan kepada alim ulama' kita dengan cara pemikiran yang macam mana? Pemikiran yang Islam ajar, pemikiran yang ikut apa yang ditinggalkan Nabi. Tuan-tuan, bukan mengikut pemikiran yang cara liberal. Dan pemikirannya adalah, dia kata, bersumber daripada agama Allah. Pemikiran sifat Rabbani tadi mesti bersumber daripada apa yang ditetapkan oleh Allah. Tak boleh ikut cara hidup sendiri. Tak boleh ikut cara kita kata dunia akhir zaman mengikut kaedah dan kehendak sendiri. Mesti mengikut kehendak apa yang telah ditetapkan, yakni daripada bersumber daripada agama Allah yang kekal abadi. Ada agama yang kekal abadi. Tuan-tuan, inna dina indallahil Islam, agama yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala kekal abadi hanyalah Islam. Mengikut apa yang ditetapkan oleh pengarang kitab ni, yang kekal abadi dan risalah yang yakni terakhir, iaitu Al-Quran. Harakah Islamiyah adalah satu gerakan yakni menyeru manusia kepada Allah, bukannya kepada kepentingan para petugas yakni di dalamnya atau orang lain yang memikul tanggungjawabnya. Ialah, dia kata, Allah Ta'ala berfirman, apa firman-Nya kita tengok daripada awal tu tadi, muslimin dan muslimat sekalian, iaitu gerakan menyeru manusia kepada Allah. Ini gerakan sumber yang dikatakan, tuan-tuan, ciri-ciri prinsip dan harakah Islamiyah tadi, gerakan yang menyeru, dia dekat dan dia memang untuk, tuan-tuan, mengabdikan diri kepada Allah. Sumber jadi kita jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Sebab tujuannya Allah Ta'ala ciptakan kita ni, tuan-tuan, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'bud. Aku tidak jadikan kamu jin dan manusia melainkan untuk sembah aku. Itu tujuannya, tuan-tuan. Ciri-ciri dan prinsip harakah Islamiyah ni mengajak manusia ke arah yakni kepada kita bertanggungjawab dengan apa pun, tuan-tuan, yang dilakukan tadi mesti berprinsipkan mengikut agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, bukannya kepada kepentingan para petugas yang di dalamnya yakni orang-orang yang memakai, yang memikul tanggungjawab, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita di dalam sembahyang. Ikrar kita bila kita sembahyang tadi ni, konsep hidup kita. 4 perkara ni kita hidup dah di dalam melaksanakan hukum yang ni. Sesungguhnya, kata, solatku untuk Allah. Ada ibadatku dah pasti untuk Allah. Hidupku, hidup ni persoalan, adakah benar-benar hidup kita untuk Allah? Kalau hidup kita benar-benar untuk Allah, mesti apa kerja buat apapun mengikut apa yang dikehendaki Allah. Apa yang diperintahkan Allah dibuat, apa yang ditinggal, apa yang dilarang ditinggal. Itu konsep di dalam menjalani kehidupan mengikut apa yang diajarkan oleh pengarang kitab kita ni, tuan-tuan. Itulah ciri-ciri dan sifat yakni harakah Islamiyah. Tuan-tuan, hidup kita untuk Allah ke tidak? Tuan-tuan, 4 ikrar tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, solat, ibadat, hidup sampai ke mati semua untuk Allah. Persoalan yang ketiga, benarkah kita mengikut
prinsip yang diajarkan ni tuan-tuan, konsep untuk kita hidup kita semata-mata kerana Allah. Kalau kerana Allah, mesti tunduk dari segi aspek kehidupan. Tuan-tuan, hidup kita sampai ke mati ikut perintah Allah, tidak menyalahi. Ini disebut dalam surah yang ke-6 ayat yang ke-162. Harakah Islamiyah bukanlah sebuah yakni organisasi sebagaimana sebuah parti politik. Bukan organisasi daripada sebuah parti politik. Harakah Islamiyah ni semua seluruh. Tuan-tuan, menyeluruh untuk umat Islam, bukan satu yakni dia kata sebuah parti politik biasa pada masa sekarang. Yang orang tengok dan dilihat sebuah parti politik je. Parti politik yang biasa daripada masa yang sekarang ni. Tidak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, katanya yang disebut pengarang kitab kita ni, dan Harakah Islamiyah juga dia kata bukanlah satu organisasi yang menjadi tempat yakni perebutan kuasa untuk menjadi pemimpin bagi mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan pribadi. Bukan untuk jadi tempat rebutan nak jadi pemimpin. Harakah Islamiyah ni maknanya menyeluruh. Sifatnya tuan-tuan untuk mengajak umat supaya semua dekat kepada Allah, bertuhankan kepada Allah, mengajak manusia supaya dekat, jangan jauh dengan Allah. Bukan satu sifat yang bersifatkan hanya satu kepentingan organisasi politik yang ingin mementingkan salah satunya. Tuan-tuan, disebut oleh pengarang kitab kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk yakni menjadikan pemimpin bagi mencapai tujuan-tujuan yang kepentingan pribadi sebagaimana yang berlaku di dalam organisasi-organisasi yang lain pada hari ini. Kita mesti tahu dan mesti jelas. Cerita Harakah Islamiyah ni bukan seperti mana yang kita faham hari ni. Oh, ni harakah ni politik ni punya, parti ni punya. Menyeluruh, diajarkan seluruh untuk umat Islam. Bukan untuk mengambil satu kepentingan, bahan lompatan semata-mata untuk tuan-tuan merebut dan meraih seseorang itu berebut menjadi pemimpin. Tidak, ini untuk konsep mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bila manusia tadi sudah dekat kepada Allah Ta'ala, sudah tahu dia seorang tu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memang betul-betul bila betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut kaedah dan konsep Harakah Islamiyah ni, dekat dia kepada Allah, taat dia kepada Allah. Sekiranya ada satu jawatan yang diberikan kepada dia, bila diberi dia sandang, tak diberi dia tidak meminta. Yang kaedah ini Allah Ta'ala akan bantu. Tuan-tuan, bukan maksudnya tuan-tuan prinsip Harakah Islamiyah ni untuk berebut nak menjadi satu pucuk pimpinan seperti mana yang kita faham pada hari ini, kata Dr. Fatih Khan, tuan-tuan. Tetapi yang lebih penting di dalam Harakah Islamiyah adalah pemimpin atasan atau orang besar terlebih dahulu, yakni mematuhi syariat Allah. Yang paling penting, pemimpin yang paling tinggi mesti mematuhi syariat Allah, laksana undang-undang Allah. Tu, sekiranya mereka faham daripada konsep mengaji apa yang diajarkan oleh Dr. Fatih Khan, tak boleh tidak, mesti mengikut. Disebut di sini pemimpin yang tinggi mesti ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian,
Yang terlebih dahulu dia kata mematuhi syariat Allah Ta'ala sebelum diikuti oleh para pengikut bawahan dan anggota biasa. Sebelum diikuti rakyat, pemimpin yang dipilih tadi mesti dia taat kepada perintah Allah sebelum diikuti, sebab akan disoal. Dan ciri-ciri mereka yang jadi pemimpin pun Allah Ta'ala sebut alladzina immakana'um fil ard. Mesti ciri-ciri mereka yang memimpin di muka bumi ini, salah satunya aqimus shalah. Dia mesti mendirikan sembahyang. Maknanya bila dia mendirikan sembahyang, sebenarnya itu sendiri tuan-tuan, tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar yakni apa yang diperintah Allah Ta'ala tadi dia dapat dilaksana, dan yang dilarang dia tinggal. Perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala dapat ditinggal. Khatib tengah hari tadi pesan kepada kita, disebut di dalam ayat 45 surah Al-Ankabut, solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya solatnya betul, ini yang disebut oleh pengarang kitab kita ni tuan-tuan, sebelum diikuti oleh anggota-anggota orang bawahan, sebelum diikuti oleh rakyat, pemimpin tertinggi mesti taat dulu pertama perintah Allah Ta'ala, laksana hukum hakam Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan yang bersifat yakni tersendiri. Harakah Islamnya ni gerakan yang bersifat tersendiri, bukan diikuti dengan unsur-unsur yang tidak berkait tentang hukum hakam Tuhan. Kita dengarkan sama-sama. Harakah Islamiyah bersifat tersendiri dengan maksud, yakni kelahirannya di tengah-tengah masyarakat, yakni umat Islam, di atas dasar-dasar yakni kesedaran mereka sendiri. Tanpa kesedaran mereka sendiri, mereka tidak ada yang nak cuba ikut-ikutan. Mesti sedar sendiri mereka yang nakkan mengikut kaedah prinsip yang disebut harakah Islamiyah ni, mesti datang kesedaran sendiri tanpa paksaan orang lain. Tuan-tuan, yang apabila dia dapati prinsip yang ini, dia lakukan dengan cara istiqamah. Dengan cara istiqamah. Kita tidak seperti mana yang kita dengar, seperti mana-mana kawan-kawan kita dan orang-orang lain contohnya. Dan orang-orang lain, kawan-kawan kita. Saya pernah terdengar dia kata, dulu ya saya ikut tuan guru ni, tapi setelah tuan guru ni tak ada, aku tinggal, aku tak nak bersama dengan ni. Satu kesilapan. Kita tengoklah tuan guru tu yang dia bawa harakah Islamiyah ikut prinsip yang ini ke tidak. Sekiranya ini yang dilaksanakan dan yang akan menggantikan di bawah dia sama ke tidak? Kenapa kita mesti tak ikut? Satu kesilapan yang besar kepada kita semua. Maka inilah gerakan yang diajarkan kepada Dr. Fatihah Kani, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang disebut yakni di atas dasar-dasar kesedaran mereka sendiri, bukan yakni diimport atau ditiru dan ditiru daripada timur maupun daripada sebelah barat, sebagaimana lahirnya organisasi yakni persatuan-persatuan yang lain. Dia prinsip ini, gerakan yang bersifat tersendiri ini tak ada ditiru daripada mana-mana pihak, daripada sebelah barat maupun daripada sebelah utara, tak ada tiru, melainkan atas dasar apa yang dia nak tadi, mengikut ajaran Islam yang sebenar, yang bersifat tersendiri, yakni ciri-ciri prinsip harakah Islamiyah tadi.
Mesti dia bersifat sendiri tanpa mengikut haluan orang lain, tuan-tuan. Tetapi mesti berpandukan Al-Quran dan Sunnah, ijma' para ulama qiyas, sehingga kan ke hari ini mesti ada ikutan yang sedemikian. Bukan kita meniru daripada sebelah barat dan daripada sebelah mana-mana. Ini adalah kerana di bawah kita, yang di bawah yakni Harakah Islamiyah adalah di bawah kepada, adalah dakwah kepada Allah Ta'ala, yakni manakala perasaan yakni berhajat kepada agama pula merupakan satu ciri yang sangat kuat. Ini tuan-tuan, ini adalah kerana dakwah kita yang dibawa oleh yakni Harakah Islamiyah. Perlu kita ambil berat yang disebut ini adalah dakwah kepada Allah, manakala perasaan yakni berhajat kepada agama pula mesti ikut perasaan hajat kepada agama, iaitu Islam itu sendiri yang dianjurkan, yang disediakan memang untuk kita itu bagi umat Islam ini. Melalui yakni cara inilah juga umat Islam dikenali untuk jangka waktu yang amat panjang. Jangka waktu yang amat panjang, dunia sampai ke akhirat. Yang dunia ni sifatnya sementara, akhirat yang begitu panjang. Melalui hidup di dunia ni mesti mengikut apa yang diajarkan tuan-tuan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dinasihatkan oleh Dr. Fatih Khan. Jangka yang panjang, bukan semata-mata nak hidup 60, 70, 100 tahun. Bukan semata-mata tu. Jangka waktu panjang, mesti kita pikirkan akhirat. Tanpa mengikut keadilan yang disebut di dalam Al-Quran, mengikut agama yang diadilkan, yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan apa yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka menyalahi daripada sumber hukum itu. Maka tidak kena daripada sumber kehidupan yang disebut. Umat Islam di zaman akhir ini tidaklah dapat yakni diperbaiki melainkan oleh satu yang telah yakni memperbaiki dan memperelokkan umat Islam, yakni sebelumnya, yaitu ajaran Islam itu sendiri. Biar macam mana pun akan kembali kepada Islam. Hari ini tuan-tuan, ada muslimin dan muslimat sekalian, kita ingat anak-anak kita selamat di sekolah sebab dididik oleh guru-guru, kan? Rupanya di sekolah pun tak selamat. Tuan-tuan, yakinlah kalau kembali kepada apa yang Islam ajar, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, keselamatan itu saja yang boleh menyelamatkan. Ikutlah tuan-tuan, apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Ikut. Tak ada lain yang boleh menyelamat melainkan mengikut apa yang Islam itu ajar sendiri. Tuan-tuan, yang sepatutnya kita semua berlapang dada umat Islam supaya orang Islam, orang bukan Islam yang lain pun turut melihat dan cara yang Islam itu sendiri ajar. Tuan-tuan, tetapi yang nampak hari ini tuan-tuan, kita sesama kita pun enggan nak mengikuti Islam yang sebenar. Ini yang berlaku, yang dinasihatkan oleh pengarang kitab ni, mesti yakni memperelokkan Islam tadi, umat Islam itu, yakni sebelumnya, iaitu dengan ajaran Islam itu sendiri. Allah, ikut Islam selamat tuan-tuan. Selamat dunia dan akhirat. Yakin. Yakin. Tak ada lain yang boleh menyelamat melainkan ikut apa yang Islam ajar, kata Dr. Fatih Khan. Gerakan yang ketiga, dia kata membawa kemajuan. Apa yang Islam bawa, yang Islam ajar ni membawa ke arah kemajuan. Siapa kata apabila bersama dengan Islam mundur? Tak, maju. Yakin tak? Didapati di mana-mana dunia.
Dan mana-mana manusia yang mengamalkan ajaran Islam, dan sekiranya dia seorang ayah, dia tidak akan ambil duit yang haram contohnya, ataupun duit-duit rasuah. Agak-agak selamat tak? Selamat tak? Selamat dari segi keluarga, anak-anak dan isteri, selamat. Sekiranya daripada pemimpin yang tertinggi negara, tuan-tuan muslimin, dan mengikut atur cara apa yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ni, semua negara akan selamat. Sebab apa? Mengikut ajaran Islam yang disebut gerakan, yakni pembawa kemajuan. Negara akan maju disebabkan ikut ajaran Islam. Ikut ajaran Islam mana-mana negara. Tak kira di mana saja tuan-tuan, negara akan maju. Dengan segala kandungan bahwasanya sama ada daripada sudut akidahnya. Mesti tuan-tuan, dari segi sudut akidah, dari segi sudut syariatnya, mesti ikut syariat, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Dan dia kata pandangannya terhadap alam manusia dan kehidupan menjadikan, yakni harakah Islamiah, gerakan yang paling cekap dan yang paling mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Paling cekap dan paling mampu. Jangan tolak sikit pun apa yang diajarkan Islam. Paling cekap dan memang mampu. Tak percaya, cuba. Bagi orang yang berpegang kepada Islam betul-betul, cuba dulu. Kalau sebelum ni tak pernah cuba, kita cuba dulu. Cekap dan membawa akan kemajuan. Yakinlah tuan-tuan, ini akan berubah mengikut kaedah apa yang disebut oleh pengarang kitab kita ni, manusia, muslimin dan muslimat sekalian, dan akan paling mampu untuk menyelesaikan kata masalah-masalah manusia dan kehidupan dibandingkan dengan undang-undang ciptaan manusia. Dibandingkan dengan undang-undang ciptaan manusia. Tuan-tuan, ikut undang-undang Allah, selamat. Ikut apa yang Islam ajarkan, selamat. Itu pasal gerakan Islamiah tadi akan membawa, yakni kemajuan. Jangan tak yakin lepas ni, kena yakin. Ikut apa yang diajarkan oleh Islam yang ditinggalkan Nabi SAW. Namun demikian, kemajuan dalam Islam bukanlah sebagaimana yang dikehendaki dan difahami oleh golongan yang mendakwakan, yakni diri sebagai panjang kemajuan. Dia kata kalau ikut Islam tak maju. Dia kata lagi panjang kemajuan yang disebut oleh pengarang kitab ni tuan-tuan. Kerana dia kata kemajuan yakni mengikut, yakni pengertian golongan ini adalah palsu, lagi dia kata merosakkan. Lagi satu hal, dia ikut golongan yang lain, dia kata alah, dah ikut Islam macam mana, sama aja. Mana boleh sama? Islam tu yu'la wala yu'la, tinggi. Tiada yang menandingi yang lebih tinggi melainkan Islam tu sendiri. Dia kata sama je. Tak sama. Yakinlah tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan amalkan betul-betul cara hidup Islam dan beramal dengan cara Islam yang sebenar, Allah akan tunjukkan kepada kita apa di dalam kehidupan kita akan nampak. Tak boleh kata sama dengan yang lain. Mana boleh sama? Kalau dikata masih boleh lagi menyamakan dengan yang lain, orang ni tak reti sungguh. Tak reti sungguh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Yakni kemajuan, yakni terlepas daripada ikatan akhlak. Tuan-tuan, hari ni kalau nak cerita akhlak, tuan-tuan, Allah Rabbi, sedih kadang. Ada buka-buka aja terkadang tuan-tuan.
benda-benda yang tak elok, akhlak yang ditunjukkan tak baik semua. Tuan-tuan, itu pasal saya suka dengar soalan-soalan apabila dijawab oleh Ustaz Ajah Idrus. Ada soalan yang tidak sedikit pun mengata daripada sebelah pihak mana. Tapi jawapan dia tu jawapan yang berilmukan agama. Tuan-tuan, tak ada jawapan yang nak menyakitkan hati orang mana-mana, tak ada. Jawapan dia memang ilmiah, yang boleh diterima. Bagi saya boleh saya terima. Untuk apa jawapan dia tu, tuan-tuan, walaupun soalan-soalan dalam keadaan sekarang ni dijawab dengan begitu Allah Rabbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dengarlah sama-sama jawapan-jawapan seorang ulama, tuan-tuan. Yakni terlepas daripada ikatan akhlak dan kesusilaan yang luhur. Kemajuan di dalam Islam, dalam yakni erti kata yang sebenar ialah kemajuan di dalam yakni memurnikan perasaan manusia. Manusia ni, tuan-tuan, hidup dia, perasaan dia bila ada sesuatu. Contoh dalam masjid, dalam surau saja, kita terkadang ada yang berbeza pendapat. Bila berbeza pendapat, cuba sama-sama berlapang dada. Jangan saling menyalahkan. Hidup tadi, tuan-tuan, mesti kita dalam keadaan yang disebut oleh pengarang kitab ni, tuan-tuan, hidup dalam keadaan tata susila dan berhidupan dalam keadaan luhur. Kata Dr. Fatihakan, tuan-tuan, pemikiran mereka dan akhlak mereka, dia kata kemajuan di dalam yakni memperdalamkan ilmu pengetahuan. Dan dia kata menerokai atau dia kata menyingkap rahsia-rahsia di balik yakni kejadian alam yang agung ini. Menyingkap rahsia-rahsia kejadian alam, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala cipta ni. Untuk kita cara berfikir, sudah banyakkan kita untuk beramal, amal yang baik, tuan-tuan. Jangan kita sampai terlibat perkara-perkara, benda-benda yang merosakkan hati kita sehingga kan kita berserangka seperti mana yang dinasihatkan oleh pengarang kitab. Bagi laluan azan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, tuan-tuan, kita bagi laluan azan sekejap. Kita sambung sikit lagi, kita habiskan nanti. Diceritakan, dia kata, tetapi tujuan sebenar kemajuan tersebut ialah demi untuk yakni menambahkan lagi yakni makrifah manusia terhadap Allah. Untuk tujuan tadi, untuk mengenal manusia tadi, lebih kenal kepada Allah. Untuk disebut ni, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, menambahkan lagi makrifat manusia itu terhadap yakni kebesaran Allah, yakni keindahannya, kekuatannya dan keagungan Allah Tuhan semata alam ini. Tak apa makrifat tu yang kita tahu? Tak. Untuk yakni menambahkan lagi makrifah yakni manusia terhadap kebesaran Allah, untuk semakin kenal kita kepada Allah. Kemajuan dalam Islam menyuruh manusia supaya yakni mengambil segala alat-alat ciptaan sesuai dengan yakni penerimaan akal dan fikiran. Mengikut penerimaan akal dan fikiran mesti diambil. Dengan syarat barang-barang tersebut yakni hendaklah digunakan kepada perkara-perkara yang membawa yakni kebaikan kepada umum. Syaratnya semua membawa kebaikan kepada umum. Selagi datang baiknya mengikut apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri, yang boleh diterima untuk mengikut apa di dalam kehidupan dia selagi tidak bercanggah dengan hukum syariat, maka kaedah itulah dia kata inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzul hikmata min ayyi wi'ain
Kharajat, apa kata? Ambillah yakni hikmah itu daripada mana saja datangnya. Ambil hikmahnya daripada sebelah mana saja datangnya. Jadi satu kebaikan. Macam tengah hari tadi, kalau tuan-tuan tak tidur cerita khatib tengah hari tadi, Nabi kata jangan solat asar dulu sebelum sampai ke tempat. Dah masuk solat asar, tadi dengar? Tak. Sebahagian maknanya Nabi waktu itu tuan-tuan tak dilarang. Maknanya waktu itu dah memang masuk waktu solat. Para sahabat ada yang mengerjakan solat. Tak. Apabila ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perintah tadi itu Nabi sendiri tuan-tuan diam. Maknanya tuan-tuan dari segi perbezaan tadi, pendapat tadi, muslimin dan muslimat, Nabi sendiri selagi benda tu baik, kebaikannya seperti mana yang disebut oleh pengarang kitab ni, kebetulan tuan-tuan pada malam ini kaedah itu dia kata ambil, dia kata hikmah daripada mana saja datangnya, selagi tidak bercanggah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, seperti mana makanan? Ada orang tanya masalah makanan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Makanan sekarang ni dia kata kita sudah terdedah dengan perkara-perkara yang kita tidak inginkan. Bukan setakat ni. Kalau ikut apa yang disebut oleh Ustaz Ajaidrus sejak tahun 80-an, makanan-makanan dia kata terdedah dengan benda-benda perkara yang memang tidak diingini, menjadikan makanan tadi tidak mencerna di dalam kehidupan kita jadi sihat. Campuran contohnya disebut tuan-tuan di air tin yang ada benda-benda bahan-bahan pengawet contohnya. Tidak seperti mana zaman-zaman dulu. Kita zaman dulu tanam sayur tuan-tuan tak ada sembur racun. Zaman sekarang kalau tak sembur racun, ulat makan habis, sayur tak laku dijual di pasaran. Maka perlu disembur dengan racun. Beza jauh contohnya macam tu. Maka tuan-tuan penyakit hari ni kebanyakan datang daripada sumber makanan. Nak kena ingat. Nak kena ingat daripada sumber makanan. Jadi makanan yang macam mana? Tuan-tuan, termasuk yang diajarkan tadi, datangnya daripada mana kebaikan tadi. Yang kedua, penyakit datangnya daripada syaitan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, yang memang sifatnya mengganggu manusia. Dan yang ketiga, tuan-tuan, datang daripada dosa kita sendiri. Tuan-tuan, yang itu kita mesti bertaubat dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting dan perlu. Jadi makanan tadi perlu kita hindarkan dengan cara mengelak daripada segala apa yang kita makan tadi, tidak, contohnya tidak berlebihan. Sekadar tuan-tuan mencukupi dari segi pemakanan kita, cukup untuk hidup. Tuan-tuan, untuk boleh kita membolehkan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, baik, yang seterusnya insya-Allah kita sambung di lain kesempatan sampai hadis yang di atas tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tak maaf bulan lepas tak dapat hadir disebabkan saya masih di Madinah masa tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi saya teringat pesanan khatib di Madinah pada hari yang Jumaat yang masa tu dipesankan kepada kita tuan-tuan, terakhir hari di Madinah masa tu hari Jumaat dan hari Sabtu balik ke Malaysia. Dia pesan kepada seluruh jemaah, dia kata jangan tinggal baca Quran saban hari. Jadi saya nak ingatkan jugalah, jangan tinggal baca Quran saban hari, setiap hari nak kena baca, insya-Allah. Tuan-tuan berhenti setakat itu. Iklan sikit, tuan-tuan yang nak ikut umrah bersama dengan saya 10 hari bulan 11. 10 hari bulan 11 saya sendiri bawa. Saya bawa daripada Malaysia sampai balik ke Malaysia, saya sendiri bawa. Jadi tuan-tuan yang ingin menyertai, bolehlah ikut bersama dengan saya. Ada yang nak berjalan pergi Vietnam pun ada.
pada 30 hari bulan 11. Segera hubungi saya. Tuan-tuan, 5 hari 4 malam pergi Vietnam dan pergi ke Bandar Aceh sampai ke Pulau Sabang. Saya akan bawa tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan ingin menyertai rehlah dan seumpama yang macam tu, tuan-tuan perjalanan boleh hubungi saya. Ya? Yang ke mana tu? Aceh 1000 lebih. Vietnam ikutkan semalam dibagi tahu 2200. Semualah dah tu. InsyaAllah 5 hari 4 malam. Ya, nak ikut bolehlah berjalan kita. InsyaAllah. Tuan-tuan hubungi saya. Segera, cepat bagi pasport, cepat buat bayaran. Macam tu juga umrah, ya. Umrah pun macam tu juga, insyaAllah. Berhenti setakat tu. Aku luka oleh azza astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ja'al hadza zaman marhamat baraka masuma. Allahumma haqqa warzuqna tiba'an batil warzuqna tinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadis siratal mustaqim rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qimus shalah.